Jadi kita telah maklum bahawa akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita adalah akidah sifat 20. Apa boleh kita kena mengaji sifat 20? Tak, apa boleh kita kena mengaji sifat 20? Ya kadang-kadang kita ni tak tahu lagi kata kita kena mengaji sifat 20. Sebab kalaulah kita berdasar pada ayat suci Al-Quranil Karim, ayat ni di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai mereka-mereka yang beriman, takut olehmu akan Allah dan tuntutlah kepada ma'rifatillah tu, tuntutlah kepada Allah. Maknanya kita tuntutlah kepada ma'rifatillah ni al-wasilah, akan wasilah. Maknanya kita kena cari cara-cara kenal. Kita nak ma'rifatillah, kita nak kenal Tuhan, kita kena cari cara. Maka cara ni adalah, adakah cara ni Tuhan royak kepada kita? Nabi tak ada royak, Tuhan tak ada royak, cara tu. Tuhan suruh kenal dia, ya. Tapi cara tak royak. Sebab tu dia sebut al-wasilah. Maka alih lain daripada al-wasilah tu alih lain lil jinsi. Lil jinsi tu cara-cara cari sendiri. Demo tu cari cara nak kenal Tuhan dengan tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Demo ni cara cari kenal Tuhan, kenal dengan sifat. Apa boleh cari jalan kenal dengan sifat? Walaupun Tuhan tak ada royak, cara Tuhan suruh kenal, ya. Cara tak royak. Nah, supaya kita ada contoh pas-pas dah. Nah, ibu kita demi uzur makan gotu tak leh, makan goni tak leh, makan gotu pahit, makan goni pahit mulut. Lalu tu lah dia kata, weh, mungkin tengoklah. Nah, nyong muda. Nah, aku rasa nak makan nyong muda. Kalau boleh makan. Ni pergi cari lek makan umum. Ibu dia suruh cari nyong muda, dia tak royak cara. Cara ambil nyong muda dia tak royak. Dia nak makan nyong muda, ya. Cara tu cari sendiri. Ni pun sepatutlah Tuhan suruh kenal dia. Tak ada royak cara kenal tu macam mana. Sebab itulah ulama cari jalan nak kenal Tuhan, cari jalannya kenal dalam caranya ngaji sifat. Jadi kita tanya sokmo-sokmo di dalam hati dan pegangan kita, kata cara kita nak kenal Tuhan ni, Allah Ta'ala bawa datang mari. Nampak tu tak? Tuhan bawa datang mari. Bukan Tuhan tak ada bawa datang seumpama ahli kalam Yunan dok dakwa. Dia dakwa semalam, dia kata cara nak kenal Tuhan ni, Tuhan tak ada bawa datang mari. Tuhan tak ada bawa gapo. Dia beristidlal dengan kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah ni mari dengan nakirah sebagaimana dia dakwa lah. Ikut cara mana-mana, nak ngaji, nak buat lah mana, kita nak kenal Tuhan lagu mana, Tuhan serah kita. Lah, bukan lagu tu. Allah Subhanahu wa taala kata, fa'lam annahu la ilaha illallah, tahu olehmu. Tahu ni tahu dengan cara yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam lagu mana? Tanya Nabi. Ya Muaz, annaka sata'ti qauman min ahli alkitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih pada syahadah. Itu nak ayat kata cara nak kenal Allah Taala mengikut apa hak Tuhan suruh mengenal. Bukan ikut cara, sebab itu ikut se tu. Nampak tu tak? Yang syarah ikut se, tak ada di dalam senarai, kemudian duk buat benar-benar nak nampak kata kita ni lebih, atau kita ni mengaji banyak, kita ni hebat, kita ni gitu, kita ni gini lah. Ini bukan kita nak kata ke dia. Kita nak rayak hak apa yang dia tadi tu nak kacau agama kita. Kalau tak kacau agama kita tak apa. Ni duk kacau agama kita. Apabila kacau agama kita, wajiblah kita mempertahankan agama kita. Maka cara kita nak tahu kata kenal Allah Ta'ala lagu mana, baca lah kitab salah ni. Baca kitab salah ni, cuba kita tengok. Ada ke sepatah Al-Bukhari ke siapa-siapa babu idlal man tamassaka bil Quran, ada tak? Bab sesaknya orang pegang dengan Quran, ada tak? Ada. Ada babu qaulillahi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Syuf. Nak isbat lafaz syarak kita nak guna ni ya kena dengar syarak. Nak royak kata Allah Ta'ala ada diri. Mana dalil pada Quran? Tu cara kita kena ambil dalil tak dulu. Jangan kita duk gaduh pergi dengan akal kita. Akal kita nanti turut lah. Kita tak hampakan akal, tapi nanti turut. Bukan mana kata kita nak kata mengikut kita rasa. Bukan. Dalam masalah al-aqidah, hakaza. Sebab itulah kita ngaji akidah, ada Quran, ada hadis. Tu manhaj tak sama dengan manhaj al-ahlil kalam. Manhaj ahlil kalamil Yunan tak sama. Langsung
Nak tak sekali tak boleh. Buat apa? Kerana jalan lain-lain. Perkara jalan lain-lain. Maka bab yang ke-15 ni, Al-Imam Al-Bukhari nak isbat kata Tuhan tu ada diri. Lafaz syarak tu nafs. Nampak tu tak? Lafaz syarah ataupun lafaz tafsir zat. Pas zat pun Imam Bukhari wari perkataan daripada Khubaib. Khubaib ni sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan duk kata sendiri. Maka orang yang ngaji kitab salah, ia rapatnya pegangnya dia, fahamnya dia dengan sumber wahyu. Sumber wahyu Allah azza wajal. Dia tak akan tak terlari kacing daripada gapo? Daripada sumber wahyu. Ini perkara yang kita nak lari tak boleh. Walaupun nak kata lagu mana pun tak boleh kata. Sebab cara yang lagu ni. Tu tak? Tu dia. Sebab ulama kita tu letak kena kacing. Tu ulama salah lah. Hak tangan salah. Jangan la tatadakhal. Ni mazhab kita. Tu tak? Ni mazhab salafis salih. Bukan mazhab khalaf ni. Siapa dia dengar, gue faham. Kata ni mazhab salah. Bukan mazhab khalaf. Ahli kalayunai dia kata ni mazhab wahabi. Ya memang. Nampak tu tak? Ni ya memang. Di sisi kamu nak panggil wahabi, di sisi kita panggil mazhab salaf. Tak ada gapo orang Arab yang kata kita ekstrim. Adakah kita kena pecah pakaian Islam? Tak. Ya tengok kita ekstrim. Adakah kita tak kena semaya, tak kena puasa sebab ekstrim, sebab dia tengok kita? La wallah. Itu pandangan kamu. Tapi pandangan kami, gapo dia? Istiqamah. Dia mau tengok kita kata ekstrim, tapi kita tengok diri kita kata kita istiqamah. Bas. Ada lagi hal yang ni. Tu dia.